walaupun seorang dia lagi kecil daripada kita, dia menyakiti kita, tak semestinya kita kena reply dengan cara yang sama untuk tunjukkan kepadanya bahawasanya kita kuat. Kadang-kadang syaitan dia kata kepada kita, kamu ini kuat, kamu hebat, kamu kena tunjukkan kepada orang lain. Boleh jadi dengan kita memaafkan dan kita bersabar dan kita tidak balas dengan cara yang sama, kesan atas orang lain jadi lagi besar daripada kita tunjukkan kepada dia kekuatan kita. Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhu, siapakah dia? Dia adalah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Al-Husain, dan dia seafdal ahlul bait pada zamannya. Dia seafdal ahlul bait. Haibah dia tinggi, ilmunya luas, sampai satu ketika khalifah ada di Al-Masjidul Haram. Bila masuk Zainul Abidin, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ramai tinggalkan khalifah, semua pergi kepadanya. Sampai khalifah terkejut, dia kata, siapakah ini? Maka ketika itu ada penyair yang masyhur, dia kata bait-bait syair yang terkenal, hadha alladhi ta'rifu al-batha'u wat'atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu. Haibah dia sangat besar, masya-Allah. Satu ketika ada orang datang mencacinya depannya, maka dia tidak menjawab, maka dia mencaci lagi. Zainul Abidin tidak menjawab, sampai orang itu jadi marah. Dia kata, iyyaka a'ni, aku mencaci kamu lah. Maka Zainul Abidin kata, wa anka ughdi, saya memaafkan kamu. Subhanallahil azim. Tengok, maka orang itu dia menyesal dan dia bertaubat dan dia menangis kerana apa yang dia telah membuat. Subhanallah. Maka kita mahu jadi seperti ini kerana kita mahu dapat derajat yang tinggi di akhirat.